Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Coach Firas dan hari ini saya akan membentangkan satu program latihan preskripsi latihan selama 4 minggu bagi individu sedentary. Individu sedentary ialah mereka yang kurang aktif kerana rutin harian mereka yang sering duduk. Sebagai contoh ialah pekerja pejabat. Sekarang saya akan tunjukkan 4 latihan utama yang ada dalam program latihan saya. Aktiviti yang pertama adalah squat, di mana individu perlu berdiri dengan tegak dan memastikan kaki dibuka seluas dengan bahu. Pastikan sewaktu turun, lutut kita tidak melebihi ibu jari kaki kita sendiri dan pastikan badan kita selari dengan kaki kita. Sebagai contohnya, bagi individu sedentary pada minggu pertama dalam program latihan ini, saya bercadangkan untuk melakukan chair squat sahaja kerana ia dapat mengurangkan bebanan terhadap kaki sendiri. Untuk chair squat, kita menggunakan kerusi sebagai alat bantu dan ketika kita melakukan squat di dalam posisi yang sama seperti saya terangkan tadi, kita akan turun secara perlahan dan hanya duduk di hujung kerusi ini saja. Kemudian naik semula secara perlahan. Untuk aktiviti yang kedua, saya mencadangkan untuk individu sedentary melakukan wall push-up, di mana kita hanya perlu mengambil satu langkah besar daripada dinding, kemudian meletakkan tangan kita di dinding dan mendekatkan muka kita ke arah dinding. Seperti push-up biasa, kita hanya perlu memastikan siku kita berada dalam sudut 45 darjah. Bagi mereka yang merasakan wall push-up ini intensitinya terlalu rendah, kita boleh meningkatkan intensitinya dengan melakukan push-up dengan bantuan meja pula. Dan seterusnya, kita melakukan push-up biasa. Bagi aktiviti yang ketiga adalah plank. Caranya mudah sahaja. Apa yang anda perlu buat adalah berbaring meniarap seperti ini, meletakkan siku sejajar dengan bahu. Kemudian, naikkan pinggul anda. Anda perlu mengeraskan perut dan juga pinggul anda. Pastikan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dia hanyalah lurus dari kepala hingga ke tumit. Seterusnya, bagi mereka yang tidak mampu melakukan itu dengan penuh, anda boleh melakukan modifikasi ini di mana kita melakukan plank dengan bantuan lutut. Sama seperti tadi, kita baring meniarap, pastikan siku sejajar dengan bahu tetapi menggunakan lutut sebagai stand kita. Untuk aktiviti yang keempat iaitu dumbbell row, tetapi saya memodifikasikan dengan menggunakan botol air. Terpulang pada anda berapa beban yang ingin digunakan. Yang pertama, anda berdiri di hadapan kerusi ataupun bangku mana-mana yang ada. Kemudian meletakkan sebelah tangan sebagai stand dan mengangkat botol rapat ke pinggang. Pastikan siku kita sentiasa rapat dengan badan dan ketika melakukan ini, jangan mengangkat bahu tapi hanya mengangkat siku kita sahaja. Mudah saja kan? Itulah 4 aktiviti utama yang ada di dalam program latihan saya. Aspek keselamatan sangat penting. Saya biasanya akan memulakan
Sesi latihan dengan warm up selama 5 ke 10 minit seperti marching dan juga shoulder roll. Begitu juga selepas sesi latihan. Saya akan melakukan cooling down dan static stretching selama 5 minit. Kesimpulannya, program latihan 4 minggu ini dapat membantu individu sedentary untuk mula aktif secara selamat dan konsisten. Ingat, aktiviti kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa perubahan yang besar dalam kesihatan kita. Saya, Coach Firas. Jumpa lagi di sesi yang seterusnya. Stay active, stay healthy.